Robert Kiyosaki cakap, Rich Dad ajar dia untuk pay yourself first. Korang pernah dengar tak? Ramai orang bila dapat gaji, dia bayar rumah, dia bayar kereta, dia bayar bil, kemudian lebihan baru dia simpan. Tapi Robert Kiyosaki cakap, kalau ikut cara kepada Rich Dad, cara ni adalah salah sebab itulah ramai orang yang mana perlu bekerja seumur hidup dan akhirnya mereka bersara miskin. Rich Dad buat yang sebaliknya. Bila dapat gaji, Rich Dad akan simpan dahulu, kemudian baru dia akan bayar bil dan lain-lain. Tapi Robert Kiyosaki bila dia dengar Rich Dad cakap macam ni, dia terfikir macam mana kalau dia dah buat simpanan dulu, dia dah bayar diri sendiri dulu, tapi akhirnya dia tak ada duit untuk bayar bil-bil yang sepatutnya dia bayar. Rich Dad cakap kalau duit tak cukup untuk bayar bil, maksudnya tekanan itulah yang kita jadikan semangat untuk kita bekerja lebih bijak, bekerja lebih keras dan juga cari sumber income yang baru. Poor Dad dia akan elakkan tekanan ni, tapi Rich Dad dia akan jadikan tekanan ni sebagai bahan bakar semangat. Jadi untuk pay yourself first bukan soal berapa banyak yang kita simpan, tapi soal habit yang kita cipta. Ada satu habit yang mana menjadikan kita hamba kepada bil dan komitmen, tapi lagi satu habit yang akan menjadikan kita lebih kaya. Jadi kalau korang nak pilih yang mana? Nak simpan dulu ataupun belanja dulu? Cuba komen.